Guys, hari ini kita orang buat proses pemasangan tulang bot. Bot ni aku guna pipe plastik je. Kaedah dia senang je, potong letak macam inilah. Ini aku gunakan jenis gam, letak bawah untuk supaya dia lekat, stay dekat situ. Tengok bagian tepi pun sama, pipe tu potong letak je. Sebab aku malas nak gunakan kayu. Kayu mahal loh. Kayu susah nak cari. Satu. Nombor dua, lama-kelamaan kayu pandai rosak lah. So aku malas nak buat kerja 2 kali lepas 3-4 tahun. So aku guna pipe plastik je lah, ambil simple. Yang ni pun dah boleh, dah okey lah. Sebab dia buat kecil, tak ada masalah. Kaedah dia senang je. Ni korang boleh lihat aku dah potong, susun, standby. Lepas ni kita orang ni bubuh gam dulu supaya dia stay sana. Nanti bila dah kering baru balut sampai habis. Mungkin aku letak dalam 2 lapis kot. Tengoklah nanti macam mana hasilnya. So, okay guys. Jom kita layan. Oke guys, pemasangan pipe pun telah selesai. Kerja dia mudah je. Susun pipe, letak kain fiber, letak gam. Yang ini kita orang buat 2 lapis lah. Lapis pertama tunggu kering, lapis kedua. Oke, full settle. Tengok. Nah, inilah akan menjadi tulang dalaman dia lah. Kalau guna kayu memang senang lagi lah. Senang nak diatur, tapi itulah jimat budget kan. So besok hari mungkin acuan ni dah boleh keluar. Okay guys, hari yang dinantikan telah pun tiba. Hari ini proses untuk mengeluarkan acuan ini. Isi dia dari acuan. Proses dia senang saja. Ketuk bodi luar ni menggunakan tukul getah sampai ada bunyi macam bunyi benda terlepas. Tengok, bunyi macam ada kosong. Lakukan pada semua tempat, dari depan sampai belakang, terutama kawasan ni yang paling cerewet. Sini. Tengok ada bunyi lepas. Sebelum ni memang kita orang dah ketuk standby awal. Tengok. Dia pernah terkopak sikit. Kalau dia belum terkopak, cucuk guna screwdriver flat, buka sikit-sikit. Ni aku tunjukkan bahagian belakang. Pak, coba. Belakang tu senang je. Ni. Ni semalam aku dah kopak. Senang je. Kayu ni. Yang belakang ni kita orang tak dapat ketuk, kita orang kopak je. Tengok. Ni kan ransom sebelum ini. Cucuk guna barang, kopak sampai bawah. Tengok. Tengok. Jeng jeng jeng. Aku mantap warna dia guys. Ketuk bahagian ni. Sampai terbuka. Jangan korang ketuk guna tukul besi pula, guna tukul getah. Ni kalau cukup wek tak perlu tambah air. Tengok. Dia ada 2 cara. Mula-mula ketuk. Lepas tu kalau dia tak nak lepas, gunakan air, isi air supaya dia terangkat dengan sendirinya. Sambil tu korang ketuk lah. Ni kemarin memang diketuk. So pagi ni tinggal nak keluarkan saja. Ni dah standby. Pak cuba demo sikit. Op. Sekejap, aku narik di belakang. Tu apa tulak mah? Cepat. Babet. Cepat.
Oke guys, apalah nanti aku tunjukkan yang full punya. Kaya baca. Dah. Dah lah. Dah. Cak lubung. Cak lubung. Ada nenek sikit merah. Oh, ada putih logonya. Oh lah. Nampak. Si kacat ini dah warna hitam logonya. Kelak buang ni hanya stiker lah, warna hitam. Ya, Ha. Aduh. Aduh, ada ni. Pisau sial tu dapat diatur tu. Gosok punya. Tu nang jadi lah tu. Seamless tu. Ha? Ni. Ni belum bertulang. Mana dah bertulang. Dah bertulang. Sudah pun body. Sudah ya. Kenapa dua warna? Saya nampaknya warna brown. Mantap eh. Dalam warna. Tidak masalah. Warna coklat. Lantai giak. Penduduk. Yang mau pulang, saya nampak wan. Belum. Yang kelak dah dicat. Cat tu. Cat lagi ni. Oh, tu itu yang pelan dok nak warna luar. Luar kan? Okay guys. Terjawab sudah. Mula-mula lapisan gel coat. Dua ni gel coat. Lepas tu lapisan kain fiberglass pertama, kedua, lepas tu robin ketiga, lepas itu lapisan kain yang keempat yang terakhir. Ha, inilah jadi dia. Tak payah cat lagi dari luar. Cabut warna terus jadi. Ya guys, kita bertemu kembali. Hari ini kita buat pemotongan kayu. Dia simple je. Okey, ini kita nak potong, adjust ikut bentuk tangki. Apa besar nak. Ni tempat duduk. Ni tulang bawah dia. 1 2 3 4 5 6. Tengoklah ikut kesesuaian, nanti mungkin tambah lagi lah. Okey. Ni tempat tempat untuk berdiri bahagian hadapan. Aku tak buat besar kecil je. Mungkin dalam 3 kaki lebih. Lepas tu ini bapak aku minat macam yang ni. So dia potong terlebih dahulu. Tak apalah, ikut dia punya suka lah. Simple je. Kegunaan dia tempat untuk berpijak. Kan waktu air kering bot perlu naik ke atas. So ni tempat untuk berpijak lah. Yang ni tepi ni kita orang dah trim dahulu, trim sikit-sikit. Tapi bagian tepi ni kita orang paling last pasang. Buat lantai dulu, dah siap lantai, pasang semua lantai. Kita cek semua. Lepas tu kita akan sapu kain dan gam. Inilah guys. Ya simple je, lubang air belum tebuk lagi, nantilah kita orang tebuk. Yang ni transom dia. Yang ni aku gunakan kayu belian. Ni pun sama, kayu belian biar tahan sikit. Bawah tu kayu selangan biar tahan sikit. Tak nak guna kayu sebarang guys. Okey. Dah tengok. Ni boleh adjust lagi berapa panjang nak, berapa ke depan ataupun ke belakang. Tapi aku buat ke belakang sikit, senang untuk pegang enjin, pegang handle enjin. So senang kontrol. Tapi agak tinggi lah. Oke guys, inilah keadaan kayu untuk bagian lantai yang kita orang dah potong. Ini tempat duduk, transom. Ini kayu kita orang sudah potong, sukat, susun, mengikut jarak yang dikehendaki lah.
Dan yang ni pula tali, korang boleh tengok, digunakan untuk melabelkan depan sampai belakang. Sampai sini je tali dia. Supaya lantai ni semua sama rata. Kaedah dia senang je. Letak satu depan, satu belakang. Lepas tu kayu tengah korang potonglah sisi dia. Yang ni aku bubuh gam sikit supaya dia tak lari. Yang ni gam, orang panggil gam dian. Glue gun punya kan. Supaya dia tak bergolek. Atas ni nanti barulah kita orang akan letak plywood yang bersalut gam fiber. Lepas tu letak kain pula. Mungkin aku letak dalam 2 lapis kot. Tengoklah nanti. Bot ni sampai sini je lantai dia, ke belakang ni. Lepas tu aku buat ada satu dinding. Nantilah korang tengok. Okey, sekarang ni kita orang dah tinggal nak trimkan saja. Semua kayu ni mesti dibulat. Tengok, yang ini dah dibulat supaya senang untuk kain tu nanti melekat. Selesai lantai nanti barulah kita orang buat yang ni pula. Hari ini kita orang potong plywood untuk lantai dia. Cara dia senang je, ukur dari kiri ke kanan sekaki-sekaki lah. Korang boleh tengok. Hanya ada line dia. Line aku buat satu kaki. Lepas tu aku measure berapa jarak dia. Lepas tu bagi line. Lepas tu kita orang potong. Dia simple je. Tengok, potong guna marble saw. Okey, dah selesai. Tengok. Korang boleh nampak line dia. Okey, ni line dia. Aku dah buat. Ni nanti hadapan, yang tu belakang. Tengok dia ada curve sikit. Ni sebelum dia. Aku dah buat line. Jarak antara ni ke ni aku buat satu kaki. Senang untuk measure dia, untuk potong nanti. Tengok aku dah buat line ke mana harus potong. Aku potong ni mengikut kelebaran bot bawah dia. Tengok ni pun dah ready. Inilah dia keadaan lantai yang kita sudah potong tadi. Tengok cantik je masuk dia. Ni lantai dia nanti. Cantik guys. Tengok. Ini kan dia mesti bulat. Nanti dia mesti letak kain tutup sampai bawah. Ni tempat duduk nanti. Sini enjin. Sini aku akan buat kotak satu untuk letak satu tangki, satu tempat untuk letak umpan hidup atau udang hidup, supaya nanti air dia sirkulat lah. Tapi mesti ada ini. Yang bawah ni aku buat nanti akan satu dinding naik atas pergi ke bawah lantai ni. So aku tak perlukan tulang untuk tahan ni nanti. Tengok, okey, steady. Dan nanti kalau dah ada dinding, aku akan buat lubang air satu sini, satu sebelah sana. Itu nantilah lah. Senang je tu. Orang akan tebuk guna hole saw. Ni dia hole saw. Nanti menggunakan pipe ni. Tebuk menggunakan ni. Nanti letak ni dalam dia. Yang ini aku rasa ini 3 suku inci. Lubang air belakang. Kalau lubang air depan, lubang tepi aku gunakan 1/2 inci je lah. Tengok. Boleh just potong aja.
Potong. Kena. Potong depan. Shit dah hal. Ini adalah contoh lubang yang aku dah tebuk gunakan hole saw tadi. Dan ni cap dia, lubang untuk buang air. Aku dah potong ikut siap-siap bentuk dia. Tengok. Kalau tengok dari luar. Aduh, air lekat. Ni dia. Nanti aku akan bubuh gam dan kain. Tengok ini. Ya ni mesti ada tinggi sikit daripada lantai. Senang untuk buka. Kalau buka buat sama rata nanti susah nak buka lah. Dan satu lagi nanti ada satu sini lubang untuk kotak hidup, untuk air keluar masuk. Tapi dia kan ada box nanti. Tak apalah dia naik. Sunat dia. Dah nampak gambaran kasar dia.